Mangga. Ya. Iman teringat lah mangga jeruk papa laris. Mangga jeruk papa laris? Iman juga masuk Iman yang ni ke? Ha-ha. Jom kita try. Jom. First of all, kita bau dulu. Sebelum kita rasa, kita bau dulu. Bau apa Iman? Bau macam Mangga. mangga. Bau macam mangga lah, benda mangga. Dah memang mangga benda ni. Bau mangga. Tapi dia bukan mangga yang biasa-biasa yang kita bau dekat pasar ke apa ke. Mangga yang dekat Thailand, yang mangga Thailand tu tak ada bau. Dia macam Dia wangi kan? Dia macam ada bau jeruk sikit. Let's try. Tak sabarlah nak rasa. Tak sama. Kita ambil satu dan kita belah dua. Oi. Kita belah dua. Tebal. Kita tengok dia kata lembut. Memang lembut. Bukannya yang mangga yang kering tu tau. Dia memang mangga yang dikeringkan tapi bukan kering 100%. Ini rasa dulu. Sedap. Dia kenal-kenal manis. Kan? Dia, kalau anda suka jeruk yang masam kan, yang ada preservatif tu, tak kot. Dia macam tak ada gula. Dia keringkan macam tu sahaja. Dia lembut. Sedap guys. Bau dia wangi sebab dia pakai mangga. Apa ni Man? Mangga harum manis. Mangga harum manis yang terkenal di Malaysia lah kan. Sedap. Satu lagi. Sedap pula. Manis tau. Manis. Worth the price, you know. RM14.9 berbaloi. So, Iman, bagi Iman sedap tak? Sedap 100%. Nak ke? Sedap. So, lulus. Dan berapa bintang Iman nak bagi daripada 5 bintang? 55. 55. Mangah 4.5/5 sebab manis jugalah weh. Manis jugalah. Tapi dia kata memang tak ada campuran gula tau. Sedap. Kalau korang belum try lagi, pergilah try. Memang sedap you all. Okay. Harga dia pun macam berbaloi lah. Tapi dia kena tunggu. Kalau dia tak ada stok, dia kena tunggu. Okay. Okay. Next, kita ada makanan kek coklat moist Family Corner. Okay, ni yang viral tau. Viral. Viral. Ni viral Baru RM2.90. RM20. RM20.90 je besar ni you all. Dia kedai dia ada dekat section 13 Shah Alam. Search dia Family Corner. Dia akan terus hantar ke Family Corner ni. Search Waze ke Google Map ke, ada je Family Corner. Baru RM20.90. Banyak jenis. Bukan takat kek ni je dia jual. Banyak benda lagi dia jual kat dalam Betul. Okay, apa lagi dia bagi Iman? Dia ada bagi chocolate rice untuk kita tabur dekat atas kek dia. Lepas tu sudu. Let's make the cake. Okey, sekarang kita dah buka. Inilah rupa kek tu. Tunjuk.
Ni kita dah tabur coklat rice. Jom kita cuba. Mana sudu? Mak cuba dulu. Iman rasa dah dulu. Mak pegang. Okey. Lembut tak kek dia? Lembut. Lembut kan? Bismillah. Ya kan? Ada banyak lah pula. Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya kek dia super lembut. Guys. Dekat sini. Yang penting kalau nak kata tak manis tu tipulah. Dah kata nama kek coklat pun kan. Tapi dia manis dia tu tak ada dah sampai sakit tekak ke apa ke kan. Terlalu manis ke tak. Sedap, tak ada bau soda. Pandai dia buat lah. Dia punya manis macam biasa je lah. Kan? Boleh ditelan lah. Bukan tak manis sangat. Bukan boleh ditelan apa. Sedap. Guys. Sedap. Dia tak manis sangat. Kalau macam terlalu manis, itu yang tak boleh telan tu maksud saya. Tapi dia memang sedap. Yang penting kek coklat yang baik adalah kek coklat yang tak bau soda. Sedap kan? Sedap. Boleh beli dekat Family Corner. Harga dia yang besar ni baru RM20.90 sahaja. Mana nak dapat besar macam ni RM20 kalau nak buat sendiri. Kalau tak nak bayar buat sendiri. Kalau nak free buat sendiri ya. Kan? Rasalah lagi Iman. Sedap guys. Dia punya coklat pun banyak kan? Coklat dekut. Sedap. Dia Family Corner ni dia berasal dari Kedah. Tapi dia ada kedai dekat Shah Alam. Boleh search je dekat Waze Family Corner. Berbaloi dengan harga dia yang RM20.90 sahaja. Okay. Dah lah tu. Kita simpan untuk orang lain pula. Okay. Sekarang kita nak ketepikan semua makanan viral kita. Cuba teka kita nak buat apa? Salah. Kita nak unboxing mainan. Mainan ni daripada Mak Su. Okay, thank you Mak Su. Dah belikan Imam mainan. So, dalam ni semuanya ada mainan. Tapi ada juga yang tak ada mainan tau. So, jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Okay guys, sekarang saya nak buka yang ni dulu. $1,000 years later. Okay guys, setakat itu saja video kita hari ini. So, jumpa lagi next video. Bye-bye. Like, subscribe.